Kompilasi fakta baraju terbaru. Nombor 1. Bobo Boy Sopan mempunyai banyak persamaan dengan bapanya Mekamato. Sama-sama sebagai superhero merangkap pendekar Nusantara yang menggunakan kemahiran seni silat, di mana langkah-langkah jurus mereka kelihatan sangat efisien dan tidak memerlukan banyak tenaga. Pada masa yang sama, kedua-duanya pernah menggunakan keris tenaga sebagai senjata pilihan mereka. Nombor 2. Bobo Boy Ice menampilkan teknik barunya di mana dia mencipta klon Ice untuk menipu pihak lawan. Figura Ice berupa Bobo Boy ini hanyalah patung dan tidak bergerak bebas seperti figura makhluk-makhluk air ciptaan Bobo Boy Air. Bagaimanapun, ia tetap boleh digunakan untuk pergerakan paling mudah seperti melepaskan panah ais ke arah pihak lawan. Nombor 3. Akhirnya, kuasa Bobo Boy Nova dan Blizzard muncul sebagai peringkat tahap ketiga elemen api dan air. Bagaimanapun, transformasi penuh belum berlaku dan perubahan fizikal pada tubuh badan, pakaian dan senjata kedua-dua Bobo Boy ini belum sempurna. Seperti yang berlaku dalam komik, perubahan ini dihentikan sebelum ianya mencapai 100%. Nombor 4. Seperti yang telah kita lihat pada Bobo Boy Beliung, transformasi tahap ketiga Bobo Boy merubah warna rambutnya. Kita dah pernah lihat biru, sekarang ada merah dan putih pula. Akan datang, untuk Bobo Boy Rimba, kita akan dapat warna hijau. Retaka pun rambutnya berubah dalam setiap transformasi elemental tahap ketiga. Akan tetapi dengan lebih dahsyat lagi, bahkan rambutnya boleh dijadikan senjata. Nombor 5. Nampaknya Bobo Boy Nova dan Blizzard masing-masing mempunyai gauntlet ataupun sejenis sarung tangan kuasa. Peralatan ini belum terhasil sepenuhnya, sebaliknya kita hanya dapat lihat preview dalam bentuk aura separa pejal. Tangan beku Bobo Boy Ice pula dilihat sedikit retak sebelum itu. Kedua-dua sarung tangan ini menambahkan lagi senarai gauntlet elemental Bobo Boy yang selama ini terikat dengan elemen tanah atau gempa. Nombor 6. Dengan kuasa apinya yang kuat, Bobo Boy Blaze atau Nova boleh terbang kerana apinya berfungsi seperti booster roket yang melawan graviti, sama seperti watak Human Torch daripada Marvel. Manakala Bobo Boy Ice atau Blizzard bergerak dengan meluncur seperti ice skating atau snow skiing, sama seperti watak Marvel Iceman daripada kumpulan X-Men. Nombor 7. Bobo Boy Galaxy Baraju sebenarnya merupakan pertama kali kuasa tahap ketiga untuk kedua-dua elemen Nova dan Blizzard ditunjukkan secara jelas. Kerana sebelum ini, dalam Bobo Boy Movie 2, Retaka tidak berjaya mendapat kembali kedua-dua elemen ini daripada Bobo Boy. Maka transformasi Retaka, Nova dan Blizzard tidak pernah kita lihat. Kini kita dapat lihat kuasa ini dalam flashback Panglima Pairapi dan Mas Mawais dan juga sedikit teaser perubahan pada Bobo Boy, walaupun belum berlaku sepenuhnya. Nombor 8. Transformasi elemental tahap ketiga sebenarnya sukar untuk dicapai. Untuk mencapai kuasa rimba, Bobo Boy perlu memakan buah okuat. Untuk mencapai kuasa beliung, Bobo Boy menemui mata pusaran beliung di Istana Kupuri. Jadi bagaimana pula Bobo Boy mencapai kuasa Nova dan Blizzard? Jawapannya adalah potensi Bobo Boy dikeluarkan oleh gelanggang pertarungan di puncak bakar beku. Tempat di mana dua penguasa asal, Pairapi dan Mawais mencapai tahap ketiga mereka pada masa dahulu. Nombor 9. Aura figur Pairapi dan Mawais muncul di belakang badan kedua-dua Bobo Boy. Sebelum ini, aura Retaka pernah muncul pada Bobo Boy Beliung di planet Windara. Ini merupakan petanda bahawa jiwa pengguna-pengguna lama masih meninggalkan kesan pada kuasa-kuasa ini walaupun penggunanya telah bertukar tangan. Walaupun figur-figur besar ini dapat dilihat secara jelas, ia barangkali bukanlah satu bentuk kuasa fizikal yang boleh digunakan dan dikawal seperti golem atau gargantua tanah.
Nombor 10. Berbalik pada Bobo Boy Ice dan Blaze, sama-sama dilihat menggunakan senjata mereka dengan cara baru. Busur Bobo Boy Ice bukan sahaja digunakan untuk menembak anak-anak panah, malah digunakan sebagai senjata melee untuk memukul dan menghalang serangan Bobo Boy Blaze. Cakram Bobo Boy Blaze pula boleh dikawal daripada jarak jauh untuk bergerak ke arahnya secara automatik. Nombor 11. Bobo Boy Blaze mengutuk muka Bobo Boy Ice sebagai muka baju tidur cetak rompak yang dijual di pasar malam. Muka macam kau ni bersepahlah kat pasar malam. Orang buat cetak rompak baju tidur je lah. Ini adalah reference meta di mana dalam dunia kita yang sebenar memang banyak baju tidur diletakkan gambar Bobo Boy secara tidak rasmi tanpa lesen daripada pihak Monster dan sering dijual di pasar malam. Nombor 12. Toktaroka menyimpan separuh lagi gambar foto lama yang sudah terkoyak. Yang peliknya, Toktaroka tidak berpakaian dan tiada poket. Di mana foto tersebut disimpan? Di celah-celah batu? Tak hangus terbakar ke? Dan mengapa dia menyimpan foto ini pada badannya sepanjang masa? Adakah dia menantikan kemunculan separuh lagi foto ini supaya dia dapat menggunakannya untuk memaksa Puak Bara dan Salju untuk berdamai? Kerana foto ini sememangnya menampilkan Masma Wais dan Yanari berdampingan sebagai teman baik. Nombor 13. Pada tahun 2025, dunia animasi Malaysia melihat kemunculan dua watak utama bertanjak daripada dua franchise yang berlainan, iaitu Ejen Ali dengan suit perisai Satria dan juga Bobo Boy Sopan. Kedua-dua transformasi ini juga merupakan satu bentuk gabungan kuasa. Bobo Boy Sopan sebagai fusion elemen solar dan taufan, manakala suit Satria menggabungkan semua teras yang ada dalam siri Ejen Ali. Selain itu, mereka berdua sama-sama sebelum ini ada melakukan transformasi hebat dengan rambut berwarna biru. Akan datang, bolehlah kita buat lebih banyak perbandingan antara Bobo Boy dengan Ejen Ali. Nombor 14. Menurut Bobo Boy Ice, dia pernah tinggal di planet Baraju sewaktu kecil kerana tugas bapanya sebagai duta yang banyak berpindah randah. Masa saya kecil-kecil dulu, gunung ni bukit je. Ayah saya kan duta, dah biasa pindah-pindah ni. Walaupun ini dilihat sebagai kenyataan kelakar, hasil minda Bobo Boy yang semakin hilang ingatan akibat terlalu lama berpecah badan, sebenarnya memang betul bahawa bapanya Amato memang bertugas sebagai seorang duta angkasa lepas. Ayah aku kerja sebagai duta. Amato sendiri pernah mengirim postcard kepada Bobo Boy daripada planet lain. Lambat sikit tadi sebab tunggu model ni. Dari mana ni? Dah. Maka timbullah persoalan, adakah Bobo Boy sebenarnya memang pernah ke planet Baraju dan mungkinkah Mekamato pernah menjadi duta yang berusaha mendamaikan antara Puak Salju dan Puak Bara? Ataupun memang Bobo Boy Ice sudah nyanyuk?